Weh, korang. Jom datang rumah aku. Boleh je, tapi nak bawa telefon tak? Mestilah bawa. Kalau kau nak main game ke, tengok ChatGPT ke, banyak lagi lah. Datang pun. Jom buat kerja. Jom. Push lah batu tu. Sabarlah, aku tengah lawan ni. Kau suruh push, memang taklah. Astagfirullah. Orang cari bobo dia main game. Dah lah break sedap dekat. Aduhai. Sabar jap, aku kasih savage ni. Hari dah nak malam. Matahari mula terbenam. Weh, korang cepat awak ke sekolah. Nanti kena denda. Relax dulu. Nanti kita buat sama-sama kan. Betul. Hari dah malam. Sudah pukul 10. Mereka tidak balik kerana mahu tidur rumah Patati. Dah nak malam ni. Kalau macam tu kita orang tidur rumah kau lah. Betul juga. Boleh, tapi kerja sekolah. Ish kau ni Kang. Aku buat nantilah, tak faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keesokan harinya. Lambat ini orang ni. Tak apalah, aku tengok phone dulu. Cepat! Nanti cikgu denda! Cepat weh, aku tak nak lambat ni. Alamak, boleh dah start ni. Apa ni? Kau dapat nilai tinggi, kita orang dapat nilai teruk. Tak aci lah. Macam mana kau dapat nilai tinggi ya? Korang ingat tak yang aku tegur pasal korang main game tu? Oh, aku dah faham kenapa aku dapat data gagal. Kalau macam tu, kita akan belajar bersama-sama. Eloklah kawan-kawan aku dah faham kenapa diorang gagal. Sejak itu, mereka sering belajar bersama. 2 lah. Allahu Akbar. Jadi bila 67 tambah 67 sama dengan 67. Faham? Faham tak? Senangnya. Ya, senang sangat. Akhirnya, kejayaan milik mereka. Yeay! Dengan disiplin dan keyakinan